Dua atlet para Singapura menyelah di pentas sukan para ASEAN baru-baru ini dengan persembahan cemerlang termasuk kejayaan meraih pingat emas dalam acara masing-masing. Wartawan kami Akil Izzat melaporkan. Selepas hampir 11 tahun tidak beraksi di pentas sukan para ASEAN, atlet boccia Singapura Nurul Ashika Muhammad Taha kembali dengan penuh bergaya. Beliau merangkul 2 pingat emas menerusi acara boccia BC3 kategori individu dan berpasangan. Ya, Alhamdulillah, gembira dan juga rasa relief dah. Sebab ini kali pertama saya bertanding dalam ASEAN Para Games selepas hampir 11 tahun. Nurul Ashika mengakui beliau terpaksa mengimbangi kerjaya dan latihan, terutama selepas pandemik COVID-19 yang menjejas persediaannya. Bagi saya, kalau sebagai seorang atlet di Singapura, memang satu yang lumrah lah. Perlu bagikan masa antara kerjaya atau sekolah dan juga sukan. Jadi saya dah dapat experience ini selama lebih daripada 20 tahun. Jadi di situ saya sedikit sebanyak belajarlah macam mana untuk mengimbangkan masa antara kerjaya dan juga sukan. Menariknya, kejohanan itu bukan sasaran utama beliau pada tahun ini. Sebaliknya, ia dianggap sebagai medan persediaan untuk melayakkan diri ke Paralimpik di Los Angeles pada 2028. Atlet para sukan padang Muhammad Diroy Nordin turut mencuri tumpuan. Beliau mempertahankan kejuaraan acara lontar peluru F40 buat kali ketiga berturut-turut. Beza dia keras pasal apa tahu. Pasal dah pernah menang berkali kat first dalam Cambodia, terus solo Indonesia menang lagi gol. Saya cakap saya nak kena menang. Kalau saya tak menang, macam mana saya nak pergi lagi jauh dari ni. Tahun lalu merupakan detik paling mencabar buat Diroy apabila beliau mengalami kecederaan serius. Saya masih tengah belajar, saya tak tahu kenapa pasal ada hari saya boleh campak jauh, ada yang tak begitu bagus sangat. Kini, Diroy memberi tumpuan untuk sembuh sepenuhnya dan menyasarkan kedudukan 3 terbaik Asia. Kejayaan Nurul Ashika dan Diroy bukan saja membuktikan keupayaan atlet para Singapura di pentas antarabangsa, malah menjadi inspirasi bahawa ketabahan dan disiplin mampu mengatasi segala ujian.